Assalamualaikum, selamat pagi. Ini adalah pertemuan di antara regu SSN Sarawak menentang regu Kuching. Peringkat separuh akhir bawah 16 tahun untuk NSTDP Negeri Sarawak. Sementara itu sebelah sana pula adalah Sarike menentang tukaran nampak yang dibuat oleh Kuching, masukkan 2 player serentak. Tak pasti apa taktikalnya, tapi mungkin kedudukan sekarang ni agak kurang baik untuk Kuching. Selamat pagi. Sorry lah, saya hari ni lambat sebab tadi dalam perjalanan ke sini kereta yang saya naik kemalangan, melanggar. Saya naik Grab dia dari sini. Dah je lambat. Telepon gantian untuk Kuching. 38 dekat jauh mata sekarang ni. Maknanya pertukaran yang dibuat oleh Kuching adalah menukar Tekong. Adam pergi ke posisi feeder. Saya okey lah. Saya baik kemalangan tu taklah ni sangat, tapi sebab dia ialah melibatkan melanggar kan, dia jadi panjanglah kisah tu. Gitu. Baik. Esok kiri. Taktikal boleh berubah oleh Kuching. Menukar killer mereka. Melapan dalam sikit bola tu. Terkena Matias. Tak sempat mengelak nampaknya. Matias. Satu servis ace baik daripada Matias. Kuching cuba mengejar. Itu slope saja. Dan baik daripada SSN Sarawak. Perlahan tetapi mencukupi. SSN Sarawak, Matias. Aduh. Baik ada untuk Sarawak sekarang ini saya lihat. Matias, pemain berusia 18 tahun.
daripada kira. Akibatkan Tekong terpaksa drive saja bola tu. Tapi kalau saya bola tu, saya drop je. Masih dalam mainan. Keluar pula, sayang sekali. Saya ingat pula kamera aku. Sebelah sana separuh hari yang kedua. Air. Ini Samarahan bukan kucing kan? Ini kucing. 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 Semalam JC lain. Patutlah. Tapi Adam main feeder apa pula macam tactical. Okey, kita akan teruskan perlawanan. Kat mana ni? Saya berada di Sarawak, di Kuching, Sarawak. Delapan. Atias keluar bola tu. Adam tinggi tapi jauh clearance. Satu baik di situ. Hantaran kali ini tinggi. Tackle pula tak dapat diambil oleh Adam.